Okay guys, berjumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Alhamdulillah hari ni guys, hari ni saya nak pergi bersenam. Tapi memang sumpah guys, apabila korang tengok fasiliti yang ada di Tasik Permaisuri ni, saya pun macam tak percaya kenapa banyak fasiliti-fasiliti yang ada di Permaisuri ni, Tasik Permaisuri ni, tetapi diberikan secara percuma untuk orang-orang yang berada di kawasan ni ataupun orang di luar kawasan ni pun mereka dapat datang ke sini secara percuma. Berbagai-bagai fasiliti, ada tandas, ada tempat permainan, ada tempat jogging dan macam-macam lagi, dan ada zoo mini, ada burung, ada ikan, tetapi semuanya percuma. Kalau korang tak percaya, jom kita tengok apa yang ada di Tasik Permaisuri ni. Sambil-sambil tu kita bersenam ataupun brisk walk. Okey guys, jom. Tapi sebelum tu macam biasa, saya biasanya akan pergi ke tandas dulu. Ni tandas yang ada dekat Tasik Permaisuri. Yang ni tandas A. Dia ada tandas B, tandas C. Dan tengoklah macam mana lukisan-lukisan dekat dinding tandas yang bersih, cantik. Dan kalau nak bayar kena QR ya. Ni 20 sen saja. Biasalah masuk tandas mestilah bayar. Orang cuci najis kita kena bayar lah. Lukisan mural dekat dinding dia cantik ya. Saya suka lukisan-lukisan mural macam ni. Cantik, nampak lagi menarik lah dinding tu apabila dibuat lukisan mural macam ni. Lepas tu dia sesuai dengan tandas yang ada di Tasik Permaisuri, dilukis begini. Okey, dalam tandas dia ada kipas. Okey, ni sinki dia. Lepas tu di sini ada tempat pengering tangan. Dan sini tandas memang sangat bersih guys. Sebab tu saya kata bayar 20 sen memang tak rugi ya. Okey, kalau korang nak tahu juga, parking dia percuma. Lepas tu parking motor dekat sebelah sana pun percuma. Parking kereta dia pun percuma semua. Tak ada bayaran pun ya. Lepas tu kita nak pergi tengok taman permainan dekat sana. Pasal tandas tu je tadi yang bayar 20 sen. Itu mestilah kita kena bayar ya. Sebab orang dah basuh najis kita, bersihkan najis kita. Bayar 20 sen tu bagi saya sangat murah lah. Sebab 20 sen tu untuk beli apa je sebenarnya. Keropok pun tak lepas, gula-gula pun tak lepas kalau zaman sekarang ni. Jadi memadai lah 20 sen tu ya. Jangan kata semua nak free. Yang lain tu free lah. Permainan, macam nak tengok ikan, tengok burung, tempat parking macam ni. Tempat parking macam ni pun free guys, bayangkan. Percuma. Jadi apa lagi? Okay, kita tengok taman permainan dia. Okay, sebab ni hari Khamis, sebab tu tak berapa ramai sangat walaupun dah pukul 5.50 ya. 5.50 waktu sekarang. Tapi kalau hari Sabtu dan Ahad, hujung-hujung minggu kan, penuh guys. Ni taman permainan di Tasik Permaisuri. Dan korang jangan lupa ada security ya, untuk melihat keselamatan anak-anak kita. Jadi jangan risau, keselamatan anak-anak kita insya-Allah terjamin kat sini. Sebab ada security yang tengok, takut apa-apa berlaku. Biasalah kadang-kadang ada penculikan, ada orang merosakkan harta benda awam. Itu yang penting lah. Jom kita naik kat sini. Kita tengok dekat sini guys, jembatan ni, jembatan warna biru ni. Tadi kita tengok daripada bawah. Ni ada budak kecil ni. Jom kita tengok daripada atas ni pemandangan dia. Taman ni besar taman ni besar. Dia sebenarnya ada dua taman. Dekat satu ada taman sana lagi, kat satu sebelah sana. Yang ini nombor 1, yang sana nombor 2. Dan dekat sebelah sana nanti saya bawa lagi. Ada banyak lagi fasiliti yang ada permainan, taman permainan. Jom kita tengok dekat sini. Ni jembatan ni, kalau hujung minggu penuh ni budak-budak main kat sini. Sana ada buayan kat sini. Buayan, budak-budak. Ni security tadi yang saya kata, yang menjaga keselamatan untuk kita yang berada di sini. Okey, di sini semuanya percuma, permainan kat sini tak ada yang bayar. Inilah hebatnya ya, dekat Malaysia ni, tempat-tempat begini untuk beriadah, untuk anak-anak, untuk keluarga, diberikan secara percuma. Ya, kita bayar cukai, situlah duit rakyat kembali kepada rakyat. Itulah yang bagusnya ya. Ni ada pokok-pokok semua. Jom kita tengok dekat taman yang castle ni. Taman castle. Sebab dia punya tempat permainan tu macam castle macam rumah. Ni laman anak-anak kat sini. Kat sini boleh bawa juga main. Kena jaga sendirilah anak-anak ya. Bahaya juga tempat-tempat tinggi macam ni. Ni ada budak-budak main benda ni. Ni depan-depan ni ada banyak juga permainan. Ada gelonso. Gelonso macam ni. Gelonso bentuk S. Cantik. Memang seronok kalau budak-budak bawa kat sini. Tempat jogging bawah ni, nanti kita pergi sana lagi. So kita tengok yang sebelah sana dulu. Okey, kita pergi yang sebelah sini pula ya. Ni sebenarnya taman permainan ni di bawah penjagaan ataupun selenggara oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang kita tahulah. Jadi semuanya atas tanggungjawab di BKL semua, dan semuanya ini adalah percuma untuk orang-orang yang ada di KL.
dan di kawasan Sri Permaisuri ni. Dan di sini boleh kita untuk main juga dan boleh panjat. Itulah yang saya kata tadi, kalau hujung minggu penuh semua ni, tapi sebab ni hari Khamis, sebab tu tak berapa penuh permainan ni. Biasalah ibu bapa bekerja kan, kalau ibu bapa cuti, banyaklah bawa anak-anak pergi kat sini. Ni tinggi guys jembatan ni. Saya tak sempat nak bawa korang naik atas ni sebab saya nak review tempat lain lagi untuk korang tengok. Kat sini boleh untuk bersenam, boleh untuk duduk santai-santai, duduk kat sini makan-makan. Sebelah tu ada kondominium. Tak salah saya, kondominium Sri Lumayan nama dia. Okey, ni track jogging dia, dan sini boleh untuk kita workout ataupun untuk warm up kawasan-kawasan ni lah. Jadi jom kita terus pergi ke tasik dia yang kat bawah sana. Okey, tapi sebelum tu kalau saya nak bagi tahu sikit lah, kalau korang jenis yang tak tahu apa kegunaan benda ni, okey, kat sini dia ada tunjuk macam mana cara untuk guna benda ni. Jadi korang tak perlu risau apa kegunaan benda-benda ni. Dia dah bagi tahu dekat situ. Dan sama juga dengan yang ni. Okey, kalau korang tak tahu, mungkin korang tak tahu apa benda untuk kegunaan benda-benda macam ni. Dia dah bagi tahu kat sini cara dia. Back facing the post. Ini cara dia untuk bagaimana kegunaan dia. Dan ada juga pondok dekat sini. Kalau hujung-hujung minggu korang nak berkemah, nak bawa anak-anak, bawa makanan, boleh makan kat sini, minum kat sini, dan disediakan tong sampah untuk buang sampah terus dekat sini. Jadi dekat, kalau hujan boleh berteduh kat situ. Sebenarnya banyak lagi pondok dia, bukan satu tu je. Ada banyak pondok dia. Dekat bawah-bawah sana. Jom kita pergi bawah-bawah sana lagi guys. Dekat sini korang boleh uji kemampuan korang nak berlari naik turun bukit. Naik, lepas tu turun. Dekat sini. Dan di sebelah sana tempat trek-trek dia dan taman-taman dia dekat sebelah sana. Okey, dekat sini ada satu juga pondok untuk istirahat kalau hujan ataupun bawa keluarga untuk minum makan kat sini. Disediakan tong sampah juga sama. Setiap pondok dia ada tong sampah Mudah. Lepas kita makan minum dan terus buang. Dekat sini biasanya orang tengok ikan. Tapi biasanya banyak ikan keli lah kat situ. Ikan keli yang paling banyak sekali, dan ada ikan koi. Ikan koi kurang. Ada seekor dua ekor kalau nampak lah ikan koi. Jadi kalau nak gunakan Taman Tasik Permaisuri ni, korang kena patuhlah arahan-arahan ni. Jangan merokok, jangan berenang di tasik, jangan buang sampah, jangan mancing ikan, lepas tu jangan bercumbu-cumbu, jangan minum alkohol. Dan lagi satu, sebenarnya tidak boleh berbasikal. Ni tidak boleh berbasikal. Kerana apa? Sini kebanyakan orang jogging dan beach walk. Kalau berbasikal mungkin berbahaya, takut terlanggar orang yang sedang jogging. Sebab tu tak boleh berbasikal. Sebab tu dilarang untuk berbasikal. Jom guys, sini sebenarnya ada juga pondok security kat sini. Pondok security untuk menjaga keselamatan yang mereka kat sini lah. Jom kita tengok ikan. Ni ikan-ikan dia. Tapi di mana-mana je tong sampah memang banyak dekat Tasik Permaisuri ni. Tak ada alasan untuk buang sampah merata-rata. Jadi kat sini kita boleh tengok ikan. Ni ikan macam ikan lampam ataupun ikan jelawat banyak bawah ni ikan. Nampak ikan-ikan tu? Ikan lampam macam ikan jelawat lah bagi saya. Dan sini ada burung-burung merpati. Kalau korang nak bagi makan, boleh bagi makan roti ataupun dedak. Jangan bawa benda-benda makanan yang bukan-bukan lah, nanti mati pula diorang ni. Daripada Tasik ni korang boleh tengok pemandangan KL. Sana nampak TRX dan sana nampak bangunan PNB 118. Sini memang kawasan kondo lah, tempat tinggal. Tempat tinggal penduduk kawasan Bandar Tun Razak, Sri Permaisuri. Dan Tasik ni memang luas juga. Untuk satu pusingan kalau lari, biasanya saya lari kat sini 1.4 km. Kalau buat dua pusingan dah dekat 30 meter. Biasanya saya buat 5 km je lah. Jom kita jalan sana lagi, tengok. Banyak lagi yang saya nak tunjukkan di Tasik Permaisuri ni. Okey, daripada sini korang nampak tu Stadium Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur, home dia dekat situ untuk tim Kuala Lumpur. Untuk pasukan bola sepak lah. Daripada sini korang akan nampak air pancut. Okey, di sini tadi kita jalan kawasan ni, daripada sini sampai sini, lepas tu sampai sini. Dan atas ni bukit, ada taman-taman, korang boleh jalan-jalan atas ni, naik bukit sampai sana. Jom kita pergi ke sana pula. Okey guys, kat sini pun ada tandas dia. Tandas yang kedua, sebenarnya ada 3 tandas, 4 tandas rasanya. Okey, depan tu ada surau. Depan ni. Jadi korang yang belum solat asar, kalau nak pergi jogging tu, boleh solat di sini. Ini adalah untuk surau lelaki. Dalam ni, sana tempat wuduk dia. Dan sini korang boleh solat lah, selesa, bersih. Dan ini pula untuk surau perempuan. Maknanya dia ada surau lelaki
Dan ini surau perempuan. Dekat sini pun korang boleh lepak, santai-santai kat sini. Kita tadi kat ujung sebelah sana. Ni sebelah sini punya kawasan lah. Kat sini atas ni biasanya ada pasar tani. Kalau hari Sabtu atas ni. Kalau hari Sabtu lah ada pasar tani. Ni orang yang sekarang tengah jogging. Ramai. Sini boleh duduk lepak-lepak dengan keluarga, santai-santai. Okey, daripada pemandangan sini guys, korang boleh tengok burung ya. Banyak burung-burung bangau. Nampak? Saya zoom sikit ya. Burung-burung bangau duduk. Diorang tunggu-tunggu ikan dekat air ni. Nampak ikan sambar. Tapi kalau ikan besar tak ada pula diorang tangkap. Ikan-ikan yang kecil-kecil lah. Sini air pancut. Yang tu adalah hotel dekat sana. Jom kita tengok dekat belakang saya pula. Kat sini kalau pagi-pagi, Sabtu dan Ahad ataupun pagi-pagi, ramailah makcik-makcik. Diorang bersenam dekat sini. Ada bumbung. Memang sini kawasan biasanya untuk ramai-ramai ataupun ada event, diorang akan berkumpul di sini. Okey, ini pun sama. Anda yang patut tak boleh buat dekat tasik ni. Dekat sini boleh duduk-duduk. Sana pun ada juga kemah. Sana kemah boleh untuk santai-santai. Sini ada kawasan lapang. Boleh untuk bawa anak main-main bola kat sini. Jadi jangan risau guys. Di Tasik Permaisuri ni dipenuhi dengan kelengkapan. Maksudnya dipenuhi dengan CCTV ya. Jadi korang jangan risaulah, keselamatan korang dekat sini diawasi oleh CCTV sepanjang berada di Tasik Permaisuri ni. Itulah saya katakan Tasik Permaisuri ni fasiliti dia memang sangat banyak. Jadi korang tak perlu risau. Semuanya tu percuma. Tak perlu bayar, dengan tempat duduk, dengan tempat bersenam, tempat korang jogging, nak tengok ikan, nak tengok burung. Semua ada. Ni tengok ramai orang jogging petang-petang. Ni hari Khamis. Kalau hari Sabtu Ahad lagi ramai kat sini. Okey, dia bersebelahan dengan Stadium Kuala Lumpur. Ini Stadium Kuala Lumpur sebelah je. Pemandangan daripada sini sangat cantik guys. Nampak tasik, nampak kondo-kondo. Ada pokok kelapa, ada buah tu. Kalau nak panjat ambil buah je kalau berani. Okey, tadi kita tengok CCTV yang satu. Ini ada lagi CCTV. Memang kawasan Tasik Permaisuri ni memang banyak dilengkapi dengan CCTV ya. Ini adalah untuk keselamatan pengguna-pengguna yang ada dekat sini. Kalau apa-apa berlaku kes lah, mudah untuk kita tengok semula kan. Okey, saya nak tunjuk pemandangan daripada sebelah sini pula. Cantik kan? Luas. Nampak seluruh Tasik Permaisuri tu. Dan di tengah-tengah tu ada satu pulau. Ada pokok kelapa. Tu pulau tu. Tasik ada pulau. Okey, sini pun ada CCTV lagi. Memang banyaklah CCTV di Tasik Permaisuri ni. Jadi korang tak boleh buat macam-macam kat sini. Buat perkara-perkara yang tak baik memang akan nampak balik lah. Ni adalah bot untuk membersih dalam tasik. Mereka gunakan untuk bersih-bersih tasik lah. Diorang akan guna bot ni. Ini kawasan untuk jogging juga. Pinggir-pinggir tasik ni, tepi-tepi tasik ni. Ada hiasan bumbung-bumbung macam ni. Dan ada tumbuh-tumbuhan macam ni. Cantik kan? Dia punya pemandangan dia. Dengan matahari yang nak terbenam di sana. Nampak? Ini ada pokok-pokok menjela-jela ni. Ini bukan pokok kacang. Jangan ingat pokok kacang pula. Ni bunga je. Okay, jom kita naik tangga ni. Kita naik tangga ni guys. Atas ni. Kita tengok, jom. Ni atas ni, tengok apa yang ada kat atas ni. Pemandangan daripada atas ni. Bentuk satu curve yang macam bola Bentuk dia macam bola. Okey, daripada atas ni kita boleh nampak pemandangan Tasik Permaisuri. Wow, cantik pemandangan dia. Kalau korang dekat-dekat kawasan KL ni, bolehlah datang sini bawa anak-anak, keluarga, beriadah kat sini, bersenam kat sini, jogging kat sini. Ada satu artis dulu pernah kahwin dekat sini, iaitu kumpulan KRU, iaitu Yusri dengan bekas isterinya siapa saya lupa lah. Era Fazira. Dia orang pernah kahwin kat sini, bersanding di sini. Okey, ada CCTV juga dekat sini, dekat dengan tandas ni. Tu tandas juga, tak salah saya ini tandas yang ketiga. Tadi kita starting daripada sana. Kita jalan keliling Tasik Permaisuri ni. Dan saya dah buat satu pusingan lah untuk korang tengok. Okay guys, ada pokok-pokok kelapa ni, tepi-tepi tasik ni. Ada buah tau. Bukan tak ada buah ni. Biasanya buah-buah ni pekerja-pekerja dia lah yang ambil untuk minum. Orang-orang luar tak boleh petik kena denda. Dekat Malaysia ni kalau merosakkan harta benda awam, dia punya hukuman dia berat. Itu yang masalahnya, sebab tu orang kat Malaysia ni tak berani nak buat benda-benda yang bukan-bukan kalau tempat-tempat awam begini. Tempat ni semuanya percuma, diberi oleh kerajaan untuk kita gunakan untuk rakyat. Tapi kena jaga, kena jaga dengan elok. Ikan dia jangan tangkap, pokok-pokok dia jangan ditebang, jangan buang sampah. Jadi benda tu akan untuk kegunaan kita sendiri balik juga kalau benda tu elok semua.
Okey, kat situ ada orang bagi ikan makan. Yang kita pergi jalan kat situ tadi yang mula-mula tadi. Dekat sini pun ada bagi ikan makan. Ikan apa tadi kita lihat? Ikan jelawat ataupun ikan apa tadi? Ikan yang lebar-lebar tu. Ikan lampam. Ada security. Ini security yang menjaga keselamatan kawasan ni. Takut ada buat benda yang bukan-bukan. Jadi pemandangan daripada sini saya suka juga tengok. Nampak KL sebelah sana. Ni bangunan tempat tinggal, kondominium. Okey, makin petang makin ramai orang yang jogging. Sekarang pun dah pukul 6.30. Memang semakin ramai. Kalau hari Ahad lagi ramai guys. Okey, kita nak jogging kejap. Sementara ada waktu lagi, jom. Okey, sebelum tu saya nak bagi korang tengok ikan keli. Diorang bagi makan ikan keli. Banyak besar-besar guys. Besar-besar kepala pun ada. Betul-betul besar. Tengok. Ni diorang yang bagi keli makan. Tu yang saya kata tadi, banyak ikan keli. Kalau bagi makan timbul semua. Tadi kita tengok ikan lampam dengan ikan jelawat kat sebelah sana kan. Sebelah sini ikan keli. Tak tahu berapa ribu ekor, banyak. Ni. Ni semua ni. Banyak ni. Kalau tangkap buat masak ikan lele. Banyak berebut-rebut je. Timbul. Timbul semua. Dah macam dekat darat. Bagi apa tu, roti? Roti roti. Roti yang dah expired. Roti. Ini makanan dia, roti-roti yang dah expired. Ni. Bagi makan dekat ikan-ikan ni. Okey, kita dah pun tengok pemandangan di Tasik Permaisuri. Ini adalah tangga untuk pergi ke kawasan parking. Tadi kita turun dekat sebelah sana tapi nak naik sebelah sini pun boleh, nak naik sebelah sana pun boleh. Tapi saja saya pusing ke sebelah sini nak bagi korang tengok pemandangan daripada sini. Itu adalah Lamat Iskandar Puteri yang ada di Tasik Permaisuri. Dekat sini pun biasa kadang-kadang ada orang buat untuk photo booth untuk perkahwinan lah. Okey, kita dah sampai pun di atas. Dekat sini atas dia ada air pancut. Dekat sini kalau nak bergambar pun cantik. Pagi-pagi matahari terang, kalau bergambar ke sini cantik. Petang-petang macam ni pun cantik. Nampak redup air pancut dia. Tapi nanti pukul 7.30 macam tu dah tutup kawasan ni tak boleh orang masuk. Tak silap saya pukul 7.30 ke pukul 8. Ni orang yang habis jogging lah. Jom kita nak balik ke kereta kita. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk pemandangan daripada sini sikit. Okey, sini sebenarnya ada kolam. Tapi tak ada air lah. Mungkin dah dikeringkan sebab nak bersihkan ya. Daripada sini ada pondok. Sebab sini. Dan sana matahari nak terbenam. Kat sini pun ada pondok. Tempat ni semuanya percuma ya, tak perlu bayar. Percuma. Memang kita boleh datang sini untuk beriadah bersama dengan keluarga. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita untuk di Taman Tasik Permaisuri. Di sinilah tempat orang Bandar Tun Razak, orang kat KL kalau nak bersenam. Sebenarnya ada satu tasik lagi yang banyak orang kunjungi. Ada dua tasik juga sebenarnya. Satu tasik Titiwangsa dan ada satu lagi tasik dekat Ampang tu. Situ pun ada juga tasik. Jadi guys, kalau korang hujung minggu rasa tak ada nak buat apa, nak pergi beriadah bersama keluarga yang secara percuma, tak perlu keluarkan duit yang banyak, datang ke sini bawa anak-anak, isteri, keluarga untuk bersenam sambil-sambil tu santai-santai untuk menikmati pemandangan yang indah yang ada di Kuala Lumpur. Tak perlu keluarkan duit banyak pun kalau nak pergi mana-mana. Bawa anak kat sini, makan-makan, minum-minum, dah cukup dah. Itu salah satu tempat lah. Sekarang kalau korang tengok, kita dah banyak parking dah. Ni semua dah nak balik ni, dah masuk waktu maghrib pun. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Kalau ada cadangan korang untuk saya review kat mana-mana, korang boleh tulis komen ya di bawah ni. Nanti saya baca dan saya akan, insyaAllah, saya akan tunaikan. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.